Bismillahirrahmanirrahim. Sambung bacaan buku Perangai Bergantung kepada Diri Sendiri, edisi khas dengan pengendalan oleh Profesor Emeritus Hajah Asmah Haji Omar. Buku karangan Pendeta Zakbar sebagai sebuah nasihat kepada masyarakat Melayu. Muka surat 32, bab kedua, fikiran, kepercayaan dan pegangan agama. Siri yang ke-13. Bertaklid buta itu dikeji oleh agama dan oleh sekalian orang berakal, kerana banyak mudaratnya dan kurang kemungkinannya boleh membawa tersimpang kepada jalan yang tidak betul dengan tiada kita perasan. Tuhan tidak menyukai orang-orang yang bertaklid buta kepada fikiran dan pendapat orang lain. Imam-imam mujtahidin dahulu kala, tempat orang bertaklid itu sendiri, tidak pernah menggemarkan orang-orang bertaklid buta sahaja kepadanya, atau memastikan orang sekalian menerima saja segala kefahamannya dan pendapatnya. Sebaliknya, mereka sentiasa menggalakkan murid-murid dan pengikut-pengikut mereka supaya menyelidik sendiri, memeriksa dan menimbang sendiri dengan teliti segala pendapat dan keputusan yang telah mereka peroleh itu. Sekalian imam besar Islam zaman dahulu itu, walaupun imam-imam mujtahidin pun dan walau bagaimanapun alimnya, tidaklah pernah dikira sebagai orang yang maksum, iaitu terpelihara daripada tersilap dan tersalah. Mereka sendiri sentiasa sedar yang diri mereka tidak bersifat maksum. Mereka bukannya Nabi. Jika Nabi, barulah layak dikira maksum pada apa-apa yang mereka katakan dari Allah dalam hal agama. Sungguhlah sebagai ulama, mereka sekalian jadi waris kepada Nabi-Nabi. Tetapi itu tidaklah memastikan sifat maksum pada diri mereka dan pada segala-gala pendapat, fahaman mereka. Maka oleh sebab itu tidaklah pernah mereka mendakwa sekalian pendapat dan fahaman yang telah mereka keluarkan itu tentu betul sahaja dan mesti disetujui oleh orang sekalian, atau semuanya tetap layak dan sesuai kelak bagi segala zaman hingga bila-bila pun. Bahkan jangankan mereka mendakwa demikian, malahan sebaliknya mereka sendiri selalu berkata, kalau ada apa-apa perkataan atau pendapatku yang didapati oleh orang-orang kemudian bersalahan atau berlawanan dengan hadis sahih Nabi SAW, maka lemparkanlah ke tembok. Apalagilah jika sekiranya ada didapati bersalahan dengan Quran. Mereka tidak suka orang yang ikut mereka bertaklid buta kepada apa-apa pendapat dan fahaman mereka itu. Mereka selalu disuruh uji dan timbang sendiri barang apa-apa jua yang mereka katakan dalam kitab-kitab karangan mereka. Jika didapati betul, bolehlah ikut. Jika tidak betul atau tidak sesuai lagi, buanglah atau baiki akan dia. Bagi mencontohkan mudaratnya bertaklid buta itu, orang-orang bijaksana telah merekakan satu cerita yang dibuat sebagai cerita kiasan. Tetapi walaupun rekaan sahaja, namun teladan dan pengajaran yang diberinya amatlah benar juga. Kononnya pada suatu hari 2 ekor keldai telah dibawa oleh tuannya mengangkat barang. Seekor membawa garam di dalam beberapa karung, diikat di atas belakangnya, dan seekor lagi membawa span, iaitu bunga karang, diikatkan kepada belakangnya juga. Maka tak kala menghalung melalui sebuah anak sungai, keldai yang membawa garam itu telah tergelincir beberapa kali dan jatuh tergolek ke dalam air itu. Maka garam itu pun beransur-ansur hancur. Tiap-tiap kali ia bangkit, air garam itu berlelehan turun dari kiri kanan rusuknya. Akhirnya ia pun merasa ringan. Setelah sampai ke tebing sebelah, melompat-lompat ia boleh oleh kesukaan. Apabila dilihat oleh keldai yang membawa span itu, ia pun hairan, lalu ia berteriak kepada tolannya itu dengan bahasa keldai. Hai, apa sebabnya awak telah menjadi terlampau suka ini? Tadi kawan tengok awak
awak terbengkul-bengkul di bawah beban awak itu. Sekarang nampaknya awak sudah ringan dan boleh berlari melompat-lompat dengan riang pula. Jawab tolannya itu. Masa kawan-kawan mula-mula terkelicik dan jatuh ke dalam sungai itu tadi, kawan rasa beban di atas belakang kawan hancur menjadi air serta ringan rasanya. Sebab itu kawan pun segera membuat-buat jatuh lagi beberapa kali supaya banyak lagi beban kawan itu hancur. Sekarang sudah ringan betul. Maka kadai yang membawa sepan itu pun menetapkan dalam hatinya hendak membuat-buat jatuh pula dalam air bila menyeberang anak sungai yang lain kelak, supaya bebannya pun menjadi ringan juga. Oleh itu apabila terjumpa sebuah anak sungai lagi, ia pun turun mengharungnya bersama tolannya itu hendak menyeberang. Ia pun pura-pura tergelincir lalu rebah ke dalam air sehingga tergolek-golek. Maka sengaja ia lambat bangun kerana menantikan biar banyak bebannya itu hancur pula. Tetapi kasihan, apabila ia bangun dirasakan jangankan beban itu bertambah ringan, malahan telah bertambah berat pula berganda-ganda daripada dahulu. Sebab sepan itu semuanya telah penuh dimasuki air. Dalam demikian pun mau tak mau berjalanlah jua ia naik ke tebing sambil mengerang dan mengeluh oleh terlalu beratnya, seperti kan hendak patah rasa belakangnya. Ketika itu tuannya yang tadinya telah memerhatikan sahaja akan kelakuan kedai itu dengan perasaan lucu, datang hampir kepadanya lalu berkata, "Hai si dungu yang bebal, sungguhlah engkau ini bodoh dan tongong. Tiada engkau mengerti bahawa beban engkau dengan beban tolan engkau itu tidak sama jenisnya. Engkau hanya meniru dan mengikut-ikut dengan buta tuli, tidak dengan fikiran dan faham yang terang. Padalah balasan yang engkau terima ini dengan bodoh engkau itu. Bangsa aku manusia pun banyak yang berbuat seperti engkau ini, mengikut-ikut perkara yang mereka tidak tahu dan tiada mengerti." Kita semuanya memang ada bertaklid buta pada beberapa hal dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya pada menerima sesuatu perkhabaran dan pada ilmu-ilmu yang kita bukan ahli atau tiada mahir di dalamnya. Pada perkara-perkara seumpama itu, setelah kita timbang-timbang patut atau tidak, kita terimalah apa yang dikhabarkan orang itu. Istimewa pula jika yang khabar itu memang orang yang boleh dipercayai atau yang benar-benar telah melihat terjadinya sesuatu hal itu. Demikian pula pada suatu ilmu yang telah disahkan betulnya oleh orang-orang yang ahli di dalamnya. Bahkan pada perkara-perkara yang demikian, imam-imam mujtahidin sendiri yang dipertaklidkan oleh orang-orang yang sekarang itu pun telah bertaklid juga. Akan tetapi taklid demikian itu bukanlah taklid buta, tuli, melainkan taklid dengan pengetahuan dan timbangan juga. Taklid bersyarat yang boleh diubah jika ada diperoleh keterangan-keterangan lain yang lebih memuaskan kemudian kelak. Demikian pun taklid demikian sentiasalah juga dengan timbangan akal dan ilmu pengetahuan sendiri, sedapat-dapatnya untuk memikirkan patut atau tidaknya perkara yang diterima itu. Jika benar dan betul rasanya pada akal dan ilmu pengetahuan kita, barulah diterima, bukan ditelan mentah-mentah atau bulat-bulat barang apa saja yang dikatakan orang itu dengan tiada timbang menimbang lagi. Pendeknya, pada apa-apa perkara pun tidaklah terus diikut dengan buta tuli saja, melainkan sentiasa ditimbang dahulu, diuji baik atau tidaknya dengan akal atau dengan apa-apa ilmu pengetahuan yang ada pada diri kita. Setelah nyata betulnya atau tidaknya, atau sekurang-kurangnya setelah nyata patutnya pada timbangan akal sendiri itu, barulah diterima. Maka yang demikianlah dinamakan bergantung kepada diri sendiri dalam perkara itu. Al-Fatihah untuk Pendeta Zakbar. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.